Presiden Iran, Masoud Pezeshkian memberi amaran bahawa jika Kerajaan Amerika Syarikat gagal mengekang rejim Zionis yang ganas itu, Republik Islam Iran akan memberikan tindak balas yang jauh lebih menyakitkan. Dalam perbualan telefon bersama Sultan Oman pada hari Isnin, Presiden Pezeshkian memberi amaran tentang akibat dari tindakan berani rejim Israel di rantau ini. Jika kerajaan AS tidak mencegah penularan ketidakstabilan ke rantau ini dengan mengawal rejim Israel yang buas itu, Iran akan terpaksa memberikan tindak balas yang lebih berat dan menyakitkan berbanding apa yang telah berlaku setakat ini, tegas beliau. Beliau turut mendedahkan bahawa pihak Amerika secara terbuka mengakui dalam rundingan nuklear tidak langsung baru-baru ini bahawa mereka mengawal dan mempengaruhi rejim Zionis, malah mendakwa Israel tidak akan bertindak tanpa keizinan mereka. Iran percaya bahawa pencerobohan jenayah oleh rejim Zionis terhadap Republik Islam tidak mungkin berlaku tanpa lampu hijau dan sokongan dari Amerika Syarikat, tambah Pezeshkian. Beliau menyatakan bahawa musuh telah tersalah anggap tentang keupayaan, kekuatan, dan solidariti rakyat Iran. Pengulangan serangan terhadap Iran, katanya, hanya akan mendedahkan musuh kepada tindak balas yang jauh lebih keras. Pada awal pagi 13 Jun rejim Israel telah menyerang beberapa kawasan kediaman di Tehran serta tapak ketenteraan dan nuklear di bahagian lain Iran. Beberapa komander tertinggi tentera, saintis nuklear, dan puluhan orang awam telah syahid dalam serangan tersebut. Angkatan Tentera Iran telah melancarkan beberapa siri serangan balas menggunakan peluru berpandu terhadap sasaran-sasaran Israel dalam tempoh 4 hari lalu. Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, menyatakan selepas serangan tersebut bahawa rejim Zionis telah melakukan kesilapan besar, satu kesalahan yang amat serius, dan tindakan yang melulu. Dengan izin Tuhan, akibat daripada tindakan ini akan membawa kepada kehancuran rejim itu, tegas beliau, sambil menambah, Angkatan Tentera kita bersiap siaga dan para pegawai negara serta seluruh rakyat berdiri teguh di belakang Angkatan Tentera. Hari ini, mesej serupa telah dikeluarkan oleh semua pihak politik dan pelbagai kumpulan di seluruh negara. Semua merasa bahawa kita mesti memberikan tindak balas yang kuat terhadap identiti Zionis yang jahat, hina, dan pengganas itu.